Apa khabar semua? Anda pernah dengar tak orang cakap yang kalau kita guna RON 97, dia boleh pergi lebih jauh daripada RON 95? Hari tu saya dah test teori ni dekat enjin yang sebenar dan kita mendapati bahawa tak jauh beza pun jarak guna RON 95 dengan RON 97. In fact, kita dapat tahu bahawa RON 95 tu lebih jimat sikit berbanding RON 97. Cumanya hari tu kita test pada keadaan cruising. Maksudnya pada kelajuan yang tetap dan pada load yang tetap. Jadi ada yang tak puas hatilah. Apa jadi sewaktu kita tengah memotong contohnya? Apa jadi sewaktu kita tengah naik bukit? Jadi sebab itulah kali ni saya akan buat satu lagi test untuk cover beberapa load dan beberapa speed. Dan kita akan compare minyak RON 95 dan RON 97. Kalau dalam video sebelum ni, kalau anda belum tengok, link ada di sini. Kita compare juga dengan minyak daripada dua syarikat. Tapi disebabkan tak ada perbezaan besar pun antara kedua-dua syarikat, jadi kita boleh assume minyak petrol ni dia punya fuel consumption dia sama sahajalah across syarikat-syarikat minyak. Jadi sebab tu dalam test ni kita akan guna satu syarikat sahaja. Jadi sekarang saya berada di Institute of Sustainable Transportation, University Teknologi Malaysia. Dan mereka ni memang buat engine testing dan definitely makmal dekat sini adalah salah satu makmal yang terbaik di rantau Asia Tenggara. Sebab apa? Sebab memang company-company luar negara dari Eropah pun hantar dia orang punya barang-barang ke sini untuk saintis-saintis dekat universiti ni buat testing. Kita akan start dengan RON 97. Engine pun dah ready. So, speed yang kita akan test adalah 2000, 2500 dengan 3000 RPM. Dan untuk setiap speed tu, kita akan letak throttle dia ataupun load dia pada 25%, 50% dan 75%. Dan apa yang kita akan record adalah dia punya BSFC. BSFC ni nama penuh dia Brake Specific Fuel Consumption. Jadi berapa banyak minyak dalam kilogram per kilowatt hour output enjin tersebut. Jadi dia memang satu matrix yang orang biasa gunalah untuk tentukan fuel consumption. BSFC yang lebih rendah menandakan minyak tersebut lebih jimat. Jadi kalau mengikutkan mitos, RON 97 ni BSFC dia lebih rendah lah dari RON 95. Tapi kita tengok result kita macam mana nanti. So kita akan mulakan dengan 2000 RPM, 25%. Okay, let's go. Dah dapat 25% throttle, 2000 RPM, torque lebih kurang 163, 166, 165. Kita tunggu dia stabil, kemudian kita start logging data. So setiap kali logging kita log selama 10 saat dan kita akan log selama 3 kali untuk ambil value average. Kemudian kita akan pergi point seterusnya. Jadi sekarang ni kita berada pada 2500 RPM pada load yang sama. Okey, anda tengok kalau ada turbo, suhu dia panas, jadi merah turbonya. Jadi kalau malam-malam anda drive macam orang gila, lepas tu buka bonnet tu jangan terkejut pula tengok turbo merah macam tu. Okey, sekarang kita tingkatkan load dia kepada 50%. Load dia boleh tengok kat sini. Jadi kenapa saya equatekan throttle ni dengan load? Sebab throttle ni bila kita buka 50%, maksudnya throttle body tu terbuka 50%. Lepas tu kita adjust dyno tu supaya RPM dia pada 2000. Jadi untuk plot graf nanti pada RPM 2000 ni kita bolehlah anggap throttle ni seolah-olah macam load. Itu maksudnya bila saya sebut throttle tu adalah load. Okey, jadi sekarang kita berada di 2500 RPM, 50% throttle. Tunggu dia stabil sekejap, lepas tu kita log data. And then kita akan beralih pula kepada 3000 RPM, 50% throttle. Ini adalah data daripada knock sensor. Jadi kalau berlaku knocking kita akan nampak dekat sini lah. Memang sangat panas dekat turbo ni. Dia boleh mencapai tadi berapa? 900 darjah Celsius. Itu dekat luar. Kalau dekat dalam tu suhu exhaust gas tu memang 1200, 1300 macam tu. Okey, jadi selesai 3000 RPM 50%. Seterusnya kita akan naikkan ke 75% load.
Jadi ngeri sikit lah 75% ni. Biasanya jarang kita guna 75% ni. Mungkin masa memotong atau masa naik genting. Okey, jadi kita akan start dengan 2000 RPM pada 75% load. Kalau anda dengar betul-betul, sebenarnya ada bunyi udara masuk tau melalui kompresor turbo tu. Okey, anda tengok torque dia pun dekat 200 Nm ya. 200 Nm ni kira torque yang tinggi lah. Okey, jadi logging ni dekat sini. Data ni yang kita akan proses nanti. Kalau kata anda lepas lenjan kereta yang pakai turbo ni, bila dah sampai rumah tu, jangan matikan terus enjin tu. Bagi dia bertenang dulu, turun sikit temperature, barulah matikan enjin. Supaya coolant anda masih lagi circulate dalam enjin tu. Kalau mati enjin, ada kereta yang tak guna electric pump tu, dia terus mati. Coolant pun mati sekali. Jadi latent heat tu yang akan merosakkan enjin. Bearing-bearing semua boleh jam. Sekarang dah settle untuk minyak RON 97. So kita akan buat minyak RON 95 pula. Jadi kena tukar minyak. Lepas tu kita test untuk RON 95. Dia punya prosedur dia sama sahaja. Kita akan run pada 25% throttle ataupun load. Lepas tu kita ubahkan RPM dari 2000, 2500 ke 3000 RPM. Lepas tu kita tambah lagi load 50% and then tambah lagi load 75%. Lepas tu kita akan post proses data tu dan saya akan tunjuk kepada anda. Kemudian kita minta seorang profesor untuk explainkan apa maksud data-data ni. Baik, jadi test pun dah selesai. Jom saya tunjukkan anda result yang kita dah dapat. Jadi ini raw data dan selepas kita plotkan graf, dia jadi macam ni. Okey, graf yang saya plotkan ni adalah graf pada RPM 2000, RPM 2500 dan 3000 RPM. Dan kita akan plotkan graf ni. Paksi X kita adalah engine throttle iaitu 25%, 50% dan juga 75%. Paksi Y kita adalah BSFC ataupun Brake Specific Fuel Consumption. Jadi lagi tinggi BSFC maksudnya lagi tinggi fuel consumption. Jadi kita tengok first sekali pada graf 2000 RPM ni memang obvious di setiap engine throttle ni tak kira 25% anda bawa slow, 50% anda bawa sederhana atau 75% anda bawa laju ataupun masa tengah naik bukit, minyak RON 95 yang warna biru ni sentiasa lebih jimat sedikit berbanding RON 97. Sebenarnya kalau ikutkan value ni hampir sama sahaja, tapi kalau kita tengok secara lebih detail memang ada sedikit perbezaan. RON 95 lebih rendah. Kemudian pada 2500 RPM kita nampak graf ni sebenarnya semakin rapat antara satu sama lain. Maksudnya tidak ada penjimatan ataupun kerugian yang ketara, tak kira pakai 95 atau 97. Hampir sama sahaja tetapi secara konsisten RON 95 lebih jimat sedikit berbanding RON 97. Kalau pada kelajuan enjin yang lebih tinggi iaitu 3000 RPM, maka anda tengok dekat sini pada medium dengan high load, RON 95 lebih jimat sedikit, tetapi pada low load kita nampak dekat sini RON 97 pula yang lebih jimat. Jadi secara general saya nak ingatkan kepada anda bahawa value ni sangat rapat. Sebab itulah kita perlukan engine dyno testing. Kalau kita test dekat kereta, memang susah kita nak compare macam ni. Sebab apa? Sebab pemanduan kita akan berbeza. Mungkin masa pakai 97 tu, jalannya jam. Masa pakai 95, jalannya tak jam. Jadi kita punya comparison jadi tak betul. Bila kita buat testing dekat engine dyno macam ni, barulah nampak trend antara RON 97 dengan RON 95. Okey, jadi bila anda dah tengok keputusan ni, jom saya jemput seorang profesor untuk explain apa yang berlaku sebenarnya. Result tadi tu, bagi saya agak konsisten. First sekali, dia memang sangat dekat lah the values tu. Kalau kata 95 jimat pun, saya tak rasa sangat signifikan dan boleh menjimatkan duit kita lah. Tapi poinnya adalah, result tu sangat konsisten. 95 sentiasa BSFC dia di bawah BSFC 97. Adakah ni something yang Prof agak ke atau this is unintuitive for you? Bagi saya bukan saya boleh agak pun sebab kita tak tahu property fuel tersebut. Kita beli, kita test je kan. So kalau kita tengok apa yang testing yang dibuat kali ni, dia expand kepada testing yang dibuat sebelum ni. Sebelum ni hanya satu condition, sekarang test different condition. Ada 3 different speed, ada throttle condition, ada loading.
Tapi consistently semua condition tunjukkan BSFC untuk 95 kurang sikit daripada 97. And of course macam Fanta cakap tadi tu, dia marginal. Tapi boleh nampak, kalau kita nampak graf tu boleh nampak lah memang kurang. Bukan dia exactly sama, dia memang kurang. Consistent. Kalau 1-2 tu kita boleh cakap lah mungkin ada experimental error ke ataupun, tapi kan ni consistent itu nombor. Mengapa benda ni berlaku ni, itu susah kita nak jawab dengan tengok performance saja. Itu kita kena tengok field property. Kita kena compare field property antara dua tu, apa beza mereka and mengapa kita dapat BSFC yang kurang untuk 95. And kalau kita dig deeper itu, adakah ini maksudnya 95 memang baik daripada 97, mengapa kita perlu 97? Kan? Tapi itu adalah pandangan yang sempit. Kalau kita tengok secara broader, 97 ada kebaikan lain dia. Sebab fuel ni, bila kita masuk fuel ni, of course kita fuel ni untuk pembakaran, untuk hasilkan tenaga, untuk gerakkan kenderaan. Tapi kenderaan tu digerak oleh enjin. Enjin satu mesin yang kita kena jaga. Betul. Siapa nak jaga enjin tu? Benda-benda yang berlaku dalam tu akan jaga tu. So salah satu property untuk fuel adalah dia ada elemen-elemen untuk jaga enjin tersebut. So dia cleaning the engine, cleaning the injector. So dalam konsep tersebut mungkin 97 lagi baik. Kita tahu. Kita tak test. Yang kita test adalah satu engine yang kita sedia ada, engine yang paling common, dan kita test, kita compare terus. And then sebelum ni kita pernah bagi tahu engine modern ni dia ada capability untuk tukar injection timing ataupun advance injection. Dan biasanya kalau kita letak fuel berlainan, dia ada sensor yang boleh detect, mereka boleh ubah. Kalau ubah tu mungkin result akan boleh beza. Kali ni kita tak buat semua, kita tetapkan engine control tu tetap sama antara 95 dan 97. So kita dapat result ni purely sebab perbezaan fuel tersebut. So seronok ataupun dia interesting to see, but we cannot make like a overall full conclusion. 95 confirm lebih baik daripada 97. Betul. Bak kata Prof tadi, dia pemahaman yang sempit lah. Kalau dengan buat testing macam ni terus kita kata 95 tu bagus. Tapi bagi saya, in terms of range tu, at least sekarang ni memang konsisten lah. Tak ada kata RON 95 ni sangat boleh pergi dekat saja, RON 97 boleh pergi jauh. Jadi itu macam terbukti satu mitos lah. Ya, betul-betul. Cuma je yang saya betul-betul confident lah, sebab kalau benda ni tak jadi mungkin satu masalah besar. Yang saya faham, kelebihan utama 97 ni adalah dia punya knocking tu, knocking properties. RON tu, nombor RON tu memang menunjukkan anti-knocking properties lah. So lagi tinggi RON ni, lagi susah dia berlaku knocking. Okay, knocking ni tak bagus lah untuk engine. So disebabkan test kali ni kita macam test well within dia punya operating condition. Kita tak push engine tu, jadi tak ada berlaku knocking apa-apa. Mungkinlah saya nak pinjam lab Prof sekali lagi untuk buat testing. Kita push sikit engine tu, kita nak tengok betul ke ada beza knocking ni RON 95 dengan RON 97. Sebab dari segi distance, BSFC sama sahaja, even 95 lebih baik sedikit. Kalau kata knocking ni kita tak nampak apa-apa perbezaan, memang masalah besar. Dan itu kita kena bincang semula nanti. Tapi nak pinjam facility kita tak ada masalah, sebab benda ni semua adalah untuk dapatkan pengetahuan bagi kita dan juga untuk orang ramai. Okay, no problem. Dan kita tengok sepatutnya kalau 97 ni knocking dia kurang. And kalau sesiapa yang nak tahu knocking tu, itu adalah salah satu benda yang saya kata tadi. Kita kena jaga ini tersebut. Knocking tu adalah macam kita ambil hammer, ketuk enjin. Dia macam kita ketuk enjin. Katakanlah setiap kali kita ketuk enjin, satu hari nanti mesti ada benda yang akan petang. Knocking tu cara lebih kurang sama, tapi ketuk tu bukan pakai hammer, tapi sebab combustion dalam enjin tersebut. So knocking tu kalau berlaku, dia macam ketuk, satu hari nanti dia akan letak. Sama ada piston letak ataupun silinder akan letak. Lepas tu kita kena kurangkan, dan juga kita berasa enjin tu tak smooth kalau ada knocking. So bila kita buat testing untuk knocking, sepatutnya kita boleh nampak 97 ni lagi baik knocking dia daripada 95. Sepatutnya lah. And saya confident lah yang 97 dekat yang kita beli ni memang 97 betul. So knocking confirm akan kurang. Tapi baik kita buat testing, kita prove dengan data. Jadi terima kasih Prof. Nanti saya nak pinjam lagi tau lab ni. Boleh, tak ada masalah. Kita all out, kita universiti, kita nak knowledge tu berkembang. Itu penting. Terbaik. Terima kasih semua. Jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.